Okay guys, hari ini baru siap final lagi satu biji Proton Saga tahun 2016 1.3 spek FLX. So harga body kereta ni 17,800 sahajalah. Dan kereta ni boleh cubakan dengan full on sebulan hanya perlu 370 lebih selama 6 tahun. So kereta ni datang sekali dengan cat yang baru ni kereta sudah siap dengan cat yang baru. Semua cat yang sangat kualiti dan anda boleh nampak dia memang kilat-kilat punya. Okey, dan kereta ni juga datang sekali dengan sport rim tak payah tukar rim sudah, terus ada sport rim. Hanya tayar ni tinggal lagi 60% ataupun 50%. Okey, dan lampu depan sudah siap tinted. Bawah ni tak ada fog lamp bawah tak ada fog lamp, lain kali nak tambah tak ada masalah. Okey, so enjin kereta masih sangat senyap lagi. Condition pun sangat cantik lah. Macam biasa saya bagi tahu, kereta punya enjin memang siap detailing, memang siap cuci. Okey, so driver seat kereta anda boleh tengok condition memang sangat-sangat cantik. Steering dia masih elok lagi tak macam kereta yang sangat lama. Mileage kereta baru dalam 80,000 sahaja. Untuk kerusi dia ni ialah full original fabric seat. So passenger seat belakang memang boleh muat 3 orang dewasa. Kalau family anda kecil sahaja memang tak ada masalah. Macam family ada 5 orang memang tak ada masalah lah, memang boleh muat. So untuk bahagian belakang nampak simple and nice. Design dia macam biasalah, Saga punya buntut. So kalau anda rasa tak cukup sporty, boleh je tambah spoiler, boleh je tambah jajan, tak ada masalah. So guys, kereta ni bulanan dia dalam 300 lebih, masih boleh full on dalam 6 tahun. So kalau korang minat, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Autoworks. Kita jumpa next review.